Korang pernah tak ada Astro dekat rumah? Mesti selalu berebut ceria dengan siblings kan? Lepas tu main sorok-sorokan. Betul tak? Kan? Tapi di sebalik kemegahan Astro, berdiri seorang individu yang banyak berjasa pada negara. Tanpa beliau, tak adalah Astro, Maxis, satu lagi TGV kesayangan korang. Nak tahu siapa beliau? Stay tune. Assalamualaikum dah, hai semua. Saya Raya. Saya Nat. So hari ni kami nak sembang sikit pasal one of the wealthiest millionaire in Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Mendiang Tan Sri Ananda Krishnan. Beliau adalah salah seorang usahawan ikonik yang telah mengubah landscape telekomunikasi dan media di Malaysia melalui penubuhan Maxis dan Astro Malaysia Holdings. Beliau dah banyak berjasa pada negara dan honestly apa yang kita ada hari ni takkan dapat dicapai tanpa kehadiran beliau. Before we talk about that, jom sembang dulu pasal education beliau. Tan Sri Ananda Krishnan ni bukan salang-salang tau. Daripada segi pendidikan pun dah buat ramai orang kagum. Beliau mendapat pendidikan menengah di Victoria Institution. Antara sekolah elit dan berprestis tau di Malaysia. Kemudian beliau menyambung degree di University of Melbourne dalam kos Political Science. But that's not all. Yang paling surprising sekali, beliau memiliki Master of Business Administration di Harvard Business School. OMG, Harvard bukan senang tau nak masuk. It is one of the top world university. Lepas gerak dari Harvard, beliau terus mencuburi dunia perniagaan dalam pelbagai sektor. Antara pencapaian paling menyerlah ialah penubuhan Astro, syarikat televisyen satelit pertama dalam negara, dan Maxis, syarikat telco tertua di Malaysia. Beliau juga merupakan master planning di sebalik pelancaran satelit MISAT serta memainkan peranan penting dalam pembangunan projek nasional, which is Petroleum Nasional Berhad dan pembinaan Menara Berkembar Petronas. Wah, amazing kan perjalanan hidup beliau? He never waste his knowledge. He use everything he has to contribute towards the country. Ilmu ni bukan untuk disimpan je, tapi it is to be used and memberi manfaat kepada orang lain. So next, drop dekat komen nama influencer ataupun artis yang korang nak kami review.